Selalunya orang cakap pasal kitab SP bukan milik sempurna selagi tak boleh keluarkan. Tapi sekarang ni dah ada account fleksibel. Betul. Yang itu dah kira milik sempurna ke? Betul. Bagus ni soalan ni. Ramai orang tanya ni. Akaun 3 tu dah milik sempurna, sama macam simpanan biasa tempat lain. Mana kalau kita bagi arahan pengeluaran menggunakan apps ni kan, tak payah pening-pening. Dah ada app tu bagi arahan dalam masa seminggu, tak silap saya, kita akan dapat duit tadi tu kan. Maknanya dah ada kuasa milik sempurna. Betul. Di kuasa milik sempurna ni dia datang dalam tempoh 1 tahun. Mungkin ada orang sebulan atau 2 bulan dalam tempat-tempat lain. Maknanya dalam tempoh 1 tahun dia boleh ada kuasa dekat situ untuk dapat dengan duit tu. Cukup dia punya haul. Cukup haul itu. Dah tempoh setahun, tapi dalam tempoh setahun sebenarnya dia kata, oh saya tak pegang duit tu, orang lain pegang. Tapi kalau dia boleh buat satu arahan untuk keluarkan bila-bila masa, dia ada kuasa milik sempurna. Ada orang salah faham. Dia yang kuasa yang tak ada milik sempurna, akaun 1 dan 2 tadi tu. Akaun 3 sahaja yang ada sebab-sebab yang munasabah yang boleh dikeluarkan bila-bila masa.